Bersiaran dalam segmen Syariah dan Perundangan pada pagi ini, kita memperkatakan tentang program pengenalan falak dan astronomi peringkat sekolah-sekolah negeri Selangor, anjuran Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan Pelajaran Selangor, falak online dan juga HBM Professional. Sejam berhad kita bersama Ustaz Rizal dan juga Puan Balkis yang merupakan dua koordinator bersama untuk program ini. Dan sebelum itu Puan Balkis dapat diberikan nombor hubungan kepada mereka yang ingin mendaftar terlebih dahulu untuk menyertai program ini. Okey. Saya mengalu-alukan kepada pendengar di luar sana untuk menyertai program ini, dan mereka bolehlah menghubungi saya di talian 012 351 1851 ataupun menghubungi syarikat saya sendiri iaitu HBM Professional Sdn Bhd di talian 0355106026 0355106026. Ya, jadi kepada anda yang ingin, mungkin ada sekolah yang belum mendapat surat, sebelum ni sekolah dah mendapat surat edaran. Saya dimaklumkan oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri Selangor, mereka sudah pun mengedarnya. Dan kepada sekolah yang tidak dapat surat lagi, boleh insya-Allah boleh menghubungi saya dan kita boleh bincangkanlah. Terus jadi jangan lepaskan peluang. Mungkin ada guru-guru yang bersama-sama kita di ruang udara pilihan utama pada pagi ni Sebenarnya yang nak ada persoalan lagi, pertanyaan berkenaan dengan program kita pagi ni iaitu program pengenalan falak dan astronomi peringkat sekolah-sekolah negeri Selangor. Boleh hubungi kami 0362046204. Dan Ustaz Rizal, kita mungkin ada respon sikit dari soalan tadi. Rizal, silakan. Okey. Tadi soalan ni yang di awal Ustaz pun dah ada tanya dia bahawa neurologi ni memang tak digunakan dalam Islam lah Jadi tak ada kaitan pun tarikh lahir seorang itu dengan sebab-sebab yang berlaku perkiraan kriteria bintang apa semua itu memang tak ada dan tidak dibenar pun sama sekali. Apa semua ini telah pun ditentukan oleh Allah SWT, dan kita kena percaya bahawa hanya Allah SWT sajalah yang maha berkuasa. Tidak ada kaitan unsur-unsur yang bukan-bukan yang boleh menjejaskan akidah kita sendiri itu amat bahayalah. Kemudian yang kedua tentang buku ataupun siri tentang ilmu falak ni sebenarnya adalah di pasaran ada buku, tapi dia amat terhad dalam bahasa Inggeris. Malah untuk sekarang ni kami di Jabatan Mufti tengah membuat VCD falak yang menerangkan tentang ilmu falak dan juga perkara-perkara berkaitan dengan kaedah untuk mengetahui arah kiblat dan juga proses-proses untuk memilih anak bulan. Jadi boleh hubungi dari semasa ke semasa lah dengan Jabatan Mufti Selangor. Dan program ini adalah dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Selangor, falak online dan juga HBM Professional Tapi Jabatan Mufti kita dah sedia maklum lah Dan mungkin ramai nak tahu ni peranan firma HBM Professional dan juga falak online ni. Baik, HBMP Professional memang dalam nature businessnya kami terlibat secara langsung dalam bidang-bidang latihan dan juga falak online pula terlibat dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan ilmu alam inilah. Kerana kalau boleh saya bagi laman web di sini kepada mereka ataupun pendengar di luar sana yang ingin mengetahui lebih lanjut aktiviti-aktiviti falak ini, mereka boleh melayari www.falakonline.com di mana di dalam portal ini kita bina secara rasminya ialah untuk di mana pecinta-pecinta falak ataupun mereka di luar sana yang nak mengetahui tentang aktiviti falak, tentang ilmu kaji bintang ni boleh didapati dalam website ini. Kerana penyeras programnya ilmu portal falak ini iaitu saudara Syahrin Ahmad. Beliau ialah seorang yang memang mahir dalam bidang ini dan selalu terlibat secara langsung dalam aktiviti-aktiviti ini, dan segala aktiviti laporannya di dalam itu. Jadi pada macam pelajar sekolah ataupun untuk mendapatkan sedikit idea mengenai falak online ni, mereka boleh melayari website itulah. Okey, jadi sebelum mengikuti program ni boleh juga di awal-awal warm up dulu. Maklah. Okey, ada lagi panggilan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa ni tanya? Cakap dengan tentang soalan program falak. Siapa cakap ni? Siapa ni? Saya Puan Aziza. Puan Aziza, dari mana Puan? Dari Ampang. Okey, teruskan. Ya. Ini soalannya?
Saya nak tanya, program ni boleh tak ibu bapa sendiri yang menghantar anak secara personal dan bukan melalui sekolah? Sebab kadang-kadang melalui sekolah guru-guru akan pilih murid-murid dia. Jadi boleh tak ibu bapa sendiri yang pergi hantar? Ini kroni lah ni. Terima kasih. Semangat tu Puan Aziza. Terima kasih kepada Puan Aziza dan alhamdulillah kita mendapat feedback yang baik nampaknya. Kepada Puan Aziza dan khususnya kepada ibu bapa di luar sana, pemandangan program ini memang kita namakan program pengenalan kan. Jadi saya sebenarnya mengalu-alukan kedatangan ibu bapa kerana saya rasa ilmu ini tidak hanya terhad kepada para pelajar saja, tapi kalau boleh bila ibu bapa itu sendiri melibatkan diri, jadi secara tidak langsung anak-anak tu dimotivasikan dengan benda-benda yang sangat positif kan. Jadi kepada Puan Aziza, saya ingin mendengarkan di sini, mungkin boleh menghubungi saya dan kita boleh berbincang nantilah, sebab kita memang menerima lah mereka-mereka yang ingin datang untuk menyertai program kita kerana banyak aktiviti yang kita akan adakan, dan insya-Allah boleh menghubungi saya di talian 012-351-1851 ataupun talian di syarikat HBM Professionals yang berhad sendiri di talian 5510-6026. Mungkin ada program yang melibatkan ibu bapa dan juga anak sekali. Okey, aktiviti yang kita akan sematkan dalam program ini dia ada sesi ceramah. Ceramah ini insya-Allah akan dikenalkan juga oleh Ustaz Rizal, di mana beliau akan bercerita mengenai ilmu falak dalam bidang pendidikan. Kemudian kita juga ada sembang ataupun seminar mengenai kerjaya dalam bidang sains oleh Profesor Zamri daripada UM. Kemudian kita ada juga tayangan dokumentari tentang ilmu astronomi ini, di samping penyertaan kuis astronomi oleh pelajar-pelajar sekolah menengah, dan ada pertandingan melukis untuk sekolah rendah. Selain daripada itu, pada malam itulah kita ada acerapan kan. Tapi sebelum kita nak ke aktiviti malam tu, untuk nak warm up kita punya partisipan, peserta ataupun public yang nak datang, kita ada eksplorasi talk show yang dikendalikan sendiri oleh moderator Falak Online, iaitu Encik Syahrin Ahmad dan juga Muzamil Mazlan. Mereka akan bercerita dan berkongsi tentang apakah itu mengenai ilmu astronomi ni melalui tayangan-tayangan yang menarik, slide-slide yang menarik, supaya kita yang datang tu akan dapat lebih jelas lagi pandangan mengenai ilmu astronomi dia. Dan pada malam itu kita boleh apply apa yang kita dah tengok petang tadi tu, teori praktikalnya pada malam tu, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita harapkan semoga program ini akan berjaya, dan berdasarkan panggilan-panggilan pun memang hangat ya, kita kira sambutannya cukup hangat. Dan insya-Allah mudah-mudahan lah ya. Jadi kepada kedua tetamu kita sebagai penutup bicara, mungkin harapan ya daripada Ustaz Rizal dan juga Puan Balkis. Silakan Ustaz Rizal. Terima kasih Pak Zambi ya. Harapan saya semoga program ini berjalan dengan baik dan juga kerjasama semua pihak lah terutama macam tadi yang panggilan ibu bapa boleh datang beramai-ramai. Kita tidak akan tutup pintu. Datang je lah kunjungi, malah pameran-pameran kita jemput. Kalau ada siapa nak buat pameran berkaitan astronomi, boleh hubungi di Jabatan Mufti Selangor. Pendek kata, selagi Anggrek Mall tu tak pecah, masuk je lah. Okey, pada Puan Balkis juga? Sudah tentu ya, harapan bagi pihak kami di HBMP Professionals yang berhad dan juga Falak Online, kami mengharapkan ini adalah satu aktiviti masyarakat, cara ataupun orang kata metod yang paling sesuai untuk kami sampaikan ya, sebab ia itu salah satu daripada fardu kifayah juga. Kita membantu orang di luar sana untuk mendekatkan dengan ilmu-ilmu yang sebegini. Sebab kalau ikut astronomi ni, kita memang tak lari daripada aktiviti harian kita kan. Daripada yang Ustaz Rizal cakap tadi, salah satunya kita boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ciptaannya yang maha agung itu. InsyaAllah kami harapkan adalah orang kata kesinambungan program ini kita akan buat dari masa ke semasa. Dan kepada ibu bapa di luar sana, bolehlah menghubungi HBMP Professionals yang berhad ataupun Falak Online di talian yang telah saya berikan tadi, untuk dari masa ke semasa untuk boleh buat check out dia kan, check up dia apa program yang kita akan adakan untuk masa-masa akan datang. Sentiasa on ya. Ya. Okay, terima kasih kepada kedua tetamu kita, Puan Balkis
Harun dari HBM Professional dan juga Ustaz Rizal Ramli dari Jabatan Mufti Selangor atas pengenalan program kita pada pagi ini, pengenalan kepada program pengenalan falak ni, insya-Allah. Yang boleh kita ulas sekali lagi nombor untuk hubungi kita. Okey, pada mereka saya untuk mintai program pengenalan ilmu falak ini di peringkat Sekolah Negeri Selangor, boleh menghubungi saya di talian 012 351 1851 ataupun menghubungi sendiri di pejabat saya 0355106026. Telefon 24 jam on ni. InsyaAllah untuk program ini kita akan on 24 jam lah. Jadi terima kasih kepada Puan Balkis dan juga Ustaz Rizal dan masukkan juga nama Zamri Zaman. Terima kasih ya. Dua pasangan ibu bangsa yang akan membawa nanti ya, insya-Allah. Itu daftar terawal lah insya-Allah. Okey, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.